cara nak kesan permainan narsisis dari awal fasa perkenalan. Kalau korang nak tahu, boleh follow, klik info untuk dapatkan banyak informasi menarik. Saya Rama, seorang psikologis, spesialis dalam narcissistic abuse. Awal-awal dia rasa macam sempurna, caring, romantik, selalu ada. Tapi hati kau tetap rasa macam tak sedap. Itu bukan satu paranoia, tapi itu adalah satu intuition, amaran. Narsis ni mula serangan dari awal fasa perkenalan. Kalau kau perhatikan betul-betul, dia are 5 tanda permainan minda yang mereka sering mainkan daripada awal. Pertama, love bombing. Lalu cepat, lalu indah, dan korang akan merasakan, saya tak pernah rasa lah macam ni dengan sesiapa. Awaklah soulmate saya. Contohnya. Saya cakap, dan tu bukan cinta. Itu adalah umpan emosi. Yang kedua ialah fast forward intimacy. Iaitu baru kenal seminggu, dah ajak nak kahwin. Baru yang kedua kali, dah plan masa depan. Dia nak kau terikat dengan emosi secepat mungkin sebelum topeng terbongkar. Yang ketiga, dia akan kawal kau secara halus. Dia akan cakap, kau tak payahlah kawan dengan yang ni, tak boleh kawan dengan yang ni, kau pakai macam ni. Dia macam kawal secara halus. Dan nombor 3, dia akan buat selalu play victim. Cerita jadi mangsa, semua akses semua jahat. Dia seorang yang baik. Dia selalu tersakiti dan tak pernah difahami. Dan dia gunakan simpati untuk melemahkan empati korang. Yang terakhir ialah intensity, bukan keserasian. Hubungan yang terasa berat daripada awal perkenalan, selalunya ending dia akan menyakitkan. Awal yang terlalu sempurna dan menyebabkan korang rasa macam berat ataupun sebenarnya korang telah diprogramkan untuk bergantung pada dia.